Ujian yang paling berat bagi seorang perempuan, ialah suami kahwin lain. Suami mati okey. Alhamdulillah. Ya, orang perempuan ni kalau suami mati dia akan menangis 2 minggu lah paling-paling lama. Itu lama sangat dah tu. Kemudian dia okey, dia senyum. Cuma eddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau suami mati, tu dah tahu dah kan. Tapi kalau suami kahwin lain, kiamat dunia ini. Itulah perasaannya, hancur, kecewa dan sebagainya. Okey puan, kalau puan perlu lapor kepada Jabatan Agama Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah, sebab kadang-kala suami ni dia tak layak kahwin. Mungkin dari sudut apa? Kepribadian sendiri, tak solat, tak apa. Contoh ni bukan suami puan Jamilah ni, saya bawa contoh lain. Atau suami tak mampu dari segi nafkah. Sebab tu saya selalu pesan kepada orang lelaki yang nak kahwin. Macam saya pun nak kahwin juga seorang lagi, tapi duk fikir-fikir panjang lagi ni. Tu selingan sikit tuan-tuan ya, jangan catat yang tu tahu. Ke dah masuk rekod juga ni. Oh bahaya ni. Tak adalah contoh. Ya, Syekh saya dulu dia cakap apa? Dia kata tidak dinamakan orang perempuan kalau tidak ada sifat cemburu. Jadi kalau kita suami, tuan-tuan sekalian ya, kalau isteri kita cemburu, mana betul kita kahwin dengan orang perempuan. Tidak dinamakan orang perempuan kalau tidak ada sifat cemburu. Dan sifat cemburu tanda cinta dan kasih dia pada suami dia. Cuma jangan berlebih-lebihan. Okey. Dan tidak juga dinamakan orang lelaki kalau tak ada niat nak kahwin dua. Niat aja pun sudah dapat pahala. Cukuplah. Tapi saya selalu sebut kepada orang lelaki, syarat pertama, panduan pertama kalau nak kahwin dua, patut tak patut kahwin dua. Itu kena ingat. Tanya suami kita, abang nak kahwin dua. Dia gini puan-puan, orang lelaki ni kena bincang elok-elok. Jangan lawan dia, jangan tekan dia. Dia akan buat. Walaupun dia tak mampu. Jadi bincang, panggil dia duduk depan-depan. Abang saya nak tanyalah secara ikhlas, abang ni patut tak kahwin dua? Sebab syarat nak poligami, patut. Apa makna patut? Kalau tak ada zuriat. Kalau tak ada zuriat, orang lelaki ni penting untuk dapat zuriat. Dan perempuan pun penting untuk dapat zuriat. Tapi kalau tak ada zuriat, kahwin dah 10 tahun, dah 15 tahun tak ada zuriat, mungkin dengan sebab kahwin tu Allah bagi zuriat kedua-dua, isteri pertama dan isteri kedua. Maka dia patut kahwin. Sebab dia nak zuriat. Itu patut. Yang kedua, perlu. Perlu tak kahwin? Apa makna perlu? Contohnya, si isteri sudah tidak mampu melayan suami. Sama ada salah satunya sebab sakit. Sakit yang tak mungkin sembuh. Duk terlantar kat hospital, kat katil. Maka perlu suami kahwin seorang lagi. Itu perlu. Yang ketiganya ialah, kalau nak kahwin seorang lagi, bererti suami itu kena mengambil kira emosi isteri. Emosi isteri salah satunya ialah dia panggil darar syar'i. Darar syar'i ni adakah memudaratkan isteri secara syar'i. Contohnya, kalau kahwin, isteri jadi gila. Kita kena kenal, kena study. Gila betul lah, jangan buat-buat gila. Kan? Mungkin jatuh jadi gila, ataupun jadi mental. Bukan gila lah, tuan-tuan minta maaf saya cakap. Mungkin jadi mental dan sebagainya, murung dan sebagainya. Kita sebagai suami kena bertanggungjawab. Amanah jaga isteri kita, jangan sampai ke tahap itu. Sebab tu kena bincang. Kena bincang elok-elok, kena tengok elok-elok. Tak perlu minta izin, tapi minta ajalah izin kalau perlu.